Betul ke Umar Al-Khattab pernah tanam puteri sulung dia hidup-hidup? Mitos. Lah, ya ke? Palsu tu. Lah, saya percaya selama ni. Itu kisah famous lah. Daripada kecil kita dengar, Omar dia tanam anak perempuan dia hidup-hidup. Ada satu kisah, satu hari tu Omar Al-Khattab dia menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar tadi anda telah mendengar naratif penganut ajaran Ahlus Sunnah yang menutup perbuatan kejam seorang sahabat Nabi dengan penuh emosional. Inilah akibat doktrin Idalatus Sahabah, iaitu seluruh sahabat dihukum udul, terlalu adil. Sehingga sebahagian riwayat yang tidak selari dengan doktrin keadilan seluruh sahabat ini diketepikan atau ditakwilkan. Sebelum saya mengemukakan bukti-bukti sejarah yang sebenar, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu satu prinsip yang menjadi asas kepada perbahasan ini, iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah ada kaedah. Mereka menolak segala kesalahan lampau para sahabat Nabi, mendhaifkannya atau menafsirkannya semula. Anda boleh rujuk dalam video saya ini yang berjudul Kemanakah Hilang Teks yang Mengaibkan Para Sahabat Nabi, iaitu kewajipan menghilangkan teks yang mencela sahabat Nabi. Dan saya letakkan link dalam description di bawah untuk memudahkan para pengkaji mencari kebenaran. Di sini terdapat perbahasan Ahlus Sunnah mengajar penganutnya berurusan dengan riwayat-riwayat yang mencemarkan imej para sahabat Nabi agar tidak disebarkan kepada masyarakat awam. Pada pandangan saya sudah tentu ada sahabat Nabi yang baik dan beriman. Mereka itu ramai. Kitab Syiah pun menceritakan kira-kira 12,000 orang sahabat Nabi terpuji. Sila semak video saya sebelum ini. Dan dalam masa yang sama kita tidak boleh nafikan ada para sahabat Nabi yang dikategorikan sebagai melakukan kesilapan, melakukan maksiat, minum arak, berzina, bahkan melakukan jenayah setelah kewafatan Rasulullah. Dalam video saya ini, saya menceritakan bagaimana kitab Ahlus Sunnah yang menceritakan salah laku para sahabat Nabi dibakar oleh Salam bin Abi Muqti'. Pengkisahan semula dosa-dosa para sahabat Nabi dianggap balak, menyembunyikannya dianggap mendapat pahala. Inilah yang menjadi tumpuan saya dalam perbahasan pada kali ini, iaitu fakta sejarah boleh disembunyikan semata-mata untuk mempertahankan satu doktrin teologi Idalatus Sahabah. Itu kaedah yang direka cipta oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian menuduh siapa saja yang tak ikut kaedah ini sebagai menghina sahabat Nabi. Tetapi kalau menghina Nabi tak apa pula. Ahlus Sunnah mengkafirkan kedua ibu bapa Nabi, mengkafirkan orang beriman seperti Abu Talib. Dalam kitab sahih mereka, mereka tuduh Nabi cuba membunuh diri. Mereka tuduh Nabi kencing berdiri. Artinya Ahlus Sunnah lebih sayangkan sahabat Nabi berbanding Rasulullah. Inilah realiti yang tak dapat dimungkiri. Berkenaan Umar Al-Khattab yang menanam hidup-hidup sebahagian anak perempuannya, kita boleh dapati dalam kitab Majma' Az-Zawaid karangan Al-Hafiz Nuruddin bin Ali bin Abi Bakr bin Sulaiman Al-Haytami Al-Misri, jilid yang ke-7 muka surat 204. Qauluhu ta'ala wa izal mau'udatu su'ilat, surah At-Takwir ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila ditanya tentang anak perempuan yang dikuburkan hidup-hidup. An Umar bin Al-Khattab wa su'ila an qawlihi, diriwayatkan Umar bin Al-Khattab ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala wa izal mau'udatu su'ilat, dan apabila ditanya tentang gadis yang dikuburkan hidup-hidup, dia berkata, qala ja'a Qais bin Asim ila Rasulillah. Dia berkata, Qais bin Asim datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, faqala ya Rasulullah inni qad wa'adtu badatin li fil jahiliyati. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menguburkan hidup-hidup beberapa anak perempuanku pada masa jahiliyah. Faqala a'tiq an kulli wahidatin minhunna raqabatan. Baginda pun bersabda, merdekakanlah satu hamba untuk setiap anak perempuan itu. Faqultu ya Rasulullah inni sahibu ibilin. Qala fa anhar an kulli wahidatin minhunna badanatan. Aku, iaitu Umar, di sini faqultu bukan faqala. Faqala sudah tentu kembali kepada Qais bin Asim. Tetapi di sini faqultu, iaitu Umar berkata, wahai Rasulullah, aku adalah pemilik unta. Baginda pun bersabda, maka sembelihlah satu unta badanah untuk setiap anak perempuan yang kamu bunuh itu. Perhatikan baik-baik, bukan Qais yang berkata, sebab perawinya adalah Umar Al-Khattab. Rawahul Bazzar wa Tabrani wa rijalul Bazzar rijalus sahih ghairu Husain bin Mahdiyin Al-Ayali wa huwa thiqatun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Al-Tabrani. Para perawi Al-Bazzar adalah perawi kitab sahih kecuali Husain bin Al-Mahdi Al-Ayli, dan dia adalah orang yang thiqah. Justru itu telah
sabit terbukti bahawa Umar Al-Khattab menguburkan anak perempuannya hidup-hidup. Inilah yang cuba diingkari oleh para penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam kitab Syarhul Muhadzab, sebuah kitab fiqh Ahlus Sunnah, jilid yang ke-19 muka surat 187. Pengarangnya menulis dalam bab kafarah, warwiya an Umar bin Al-Khattab qala ya Rasulullah inni wa'adtu fil jahiliyati, dan diriwayatkan Umar Al-Khattab berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menguburkan hidup-hidup anak perempuan pada zaman jahiliyah. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam a'tiq an kulli maw'udin raqabatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, merdekakanlah satu hamba untuk setiap bayi perempuan yang dikuburkan hidup-hidup. Jadi pengarangnya menggunakan kes Umar menguburkan anak perempuan hidup-hidup sebagai hujah bagi bab kafarah dalam bidang fiqh. Ini menguatkan lagi kebenaran sejarah tersebut. Begitu juga dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, iaitu kitab fiqh mazhab Syafi'i jilid yang ke-13, muka surat 67. Waruriya an Umar bin Al-Khattab annahu qala ya Rasulullah inni wa'adtu fil jahiliyah, dan diriwayatkan daripada Umar yang berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menguburkan hidup-hidup anak perempuan pada zaman jahiliyah. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam a'tiq an kulli maw'udin raqabatan, maka Rasulullah bersabda, merdekakanlah satu hamba bagi setiap bayi yang dikuburkan hidup-hidup. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kisah ini tidak sahih, mitos, cerita dongeng, kenapa para ulama fiqh Ahlussunnah berhujah dengannya? Jadi camkan baik-baik soalan saya ini. Kenapa ulama fiqh Ahlussunnah berhujah dengan kisah ini kalau ia adalah mitos? Tanggungjawab ini ada pada Ahlussunnah sendiri. Dalam kitab Adwa'ul Bayan fi Idahil Quran bil Quran, karangan ulama Ahlussunnah bernama Syekh Muhammad bin Yahya bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Shinqiti, jilid yang ke-9 muka surat 63. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa izal mau'udatu su'ilat bi aidan bin qutilat, dan apabila anak gadis dikuburkan hidup-hidup itu ditanya atas apakah dosa dia dibunuh. Wa qad jaa an Umar qauluhu amrani fil jahiliyati ahaduhuma yubkini wal akhar yudhikni. Umar berkata, dua perkara pada zaman jahiliyah, salah satunya membuatkan aku menangis dan satu lagi membuatkan aku ketawa. Ammal ladzi yubkini faqad dhahabtu bibnatin li liwa'adiha fakuntu ahfiru lahal hufrata wa tanfuru turaba an lahyati وهي لا تدري ماذا أريد بها فإذا تذكرت ذلك بكيت. Adapun yang membuatkan aku menangis, aku pergi membawa salah seorang anak perempuanku untuk dikuburkan hidup-hidup. Aku menggali lubang untuknya dan dia, anak itu, mengibas debu dari janggutku. Sedangkan dia tidak tahu apa yang aku kehendaki untuknya. Maka apabila aku mengingat hal itu, aku pun menangis. Ini diceritakan dalam kitab tafsir Ahlus Sunnah. Dalam kitab fiqh pun ada. Dalam kitab tafsir pun ada. Dan sudah sabit bahawasanya Umar Al-Khattab pernah menguburkan anak perempuannya hidup-hidup. Berkenaan syubhat kenapa riwayat ini sedikit, anda sedia maklum, Ahlus Sunnah mempunyai kaedah menyembunyikan kebenaran. Jadi tidak hairanlah kenapa riwayat Ahlus Sunnah tentang jenayah para sahabat kurang mendapat perhatian dalam pengajian arus perdana. Walaupun sebahagian riwayat tersebut disebutkan dalam kitab-kitab hadis dan sejarah, ia seringkali tidak dijadikan bahan perbincangan utama. Kalaulah Umar Al-Khattab tidak melakukannya sekalipun dalam wacana sejarah, masih terdapat pelbagai riwayat lain yang menggambarkan sisi keagresifannya, baik sebelum maupun setelah memeluk Islam. Riwayat-riwayat ini wajar dikaji secara kritis dan kontekstual. Saya tidak perlu sebutkan aspek-aspek lain kepribadian Umar yang boleh kita kategorikan sebagai agresif itu. Yang menjadi persoalan di sini ialah sejauh manakah prinsip keterbukaan dan objektiviti dalam penulisan sejarah Islam, terutamanya apabila melibatkan tokoh-tokoh besar yang telah diagungkan oleh majoriti umat. Persoalan ini memerlukan kajian yang lebih mendalam dan bebas daripada pengaruh emosi atau fanatisme mazhab. Berkenaan syubhat kenapa Hafsah, anak perempuan Umar yang lahir sebelum hijrah, masih hidup, ya, fenomena ini dalam kalangan Arab tidaklah sampai ke tahap mereka kuburkan semua anak perempuan mereka. Kerana jika demikian, dari manakah mereka akan berkahwin dan berkembang biak? Bahkan ia berlaku secara juz'i, iaitu bukan kulli, berlaku pada sebahagian kes sahaja. Maka lahirlah Hafsah beberapa tahun sebelum hijrah dan tidak dikuburkan. Isu Hafsah tidak dikuburkan hidup-hidup bukanlah alasan yang cukup untuk menafikan kewujudan amalan tersebut. Jadi analogi mudah, jika dalam sebuah kampung ada 100 orang bapa mempunyai anak perempuan,
hanya 10 orang daripada mereka yang menguburkan anak perempuan, maka amalan itu dikatakan berlaku secara juz'i, bukan kulli, iaitu semuanya, menyeluruh. Oleh itu, apabila Hafsah selamat, bukanlah dalil untuk menolak riwayat yang telah sabit bahawa Umar pernah melakukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.